A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah siri ke-47, Tadabbur Keindahan Kalimah Al-Quran, yang kita rujuk pada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Kita masih lagi pada perbincangan keindahan kalimah hudan, dan pada kali ini kita akan kongsikan variasi makna daripada kalimah hudan, iaitu bermaksud at-tariq, iaitu jalan yang lurus merujuk kepada agama Islam. Boleh rujuk pada muka surat 38. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Hajj ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Baik, pada ayat ni terdapatnya kalimah hudan dekat sini. Baik, kalau ikutkan maksud asal kalimah hudan tu adalah petunjuk. Tetapi di dalam ayat ni dia tidak membawa erti hudan secara literal, iaitu petunjuk, tetapi dia membawa makna at-tariq, iaitu jalan. Dalam erti kata lain, dengan ayat ni dia membawa maksud tariqum mustaqim, iaitu jalan yang lurus ataupun siratal mustaqim. Baik, jom sama-sama kita perhatikan secara lebih mendalam penggunaan kata hudan pada ayat ini. Lafaz hudan pada ayat ini merujuk kepada jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang lurus. Ayat ini sebenarnya hendak mengukuhkan hati Nabi SAW agar terus berdakwah tanpa ragu walaupun menghadapi bantahan. Baik, ayat ini merupakan ayat tasliyah, ayat yang nak mengukuhkan, dan juga ayat yang memberi motivasi kepada Nabi SAW bahawa apa yang Nabi buat, iaitu Nabi berdakwah, berikan peringatan, semua itu adalah perkara yang benar. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan perkara ini. Berdasarkan ayat ini, Nabi SAW bukan sahaja sekadar mengetahui hidayah, tetapi berdiri teguh di atasnya pada jalan hidayah itu. Hanya orang yang yakin berada di atas jalan hidayah sahaja yang mampu berdakwah dengan tenang dan konsisten. Dakwah yang sahih mestilah berpunca daripada hidayah yang jelas, bukan semata-mata emosi ataupun disebabkan tekanan persekitaran atau kepentingan peribadi. Baik, dari sinilah kita dapat belajar sesuatu, iaitu pertamanya, dengan kefahaman kalimah hudan berdasarkan konteks ayat, di sini memberi erti jalan. Bukan sekadar petunjuk, tapi jalan yang benar, yang merujuk kepada apa? Kepada jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, secara ringkasnya, Nabi SAW mendapat hudan, iaitu mendapat jalan yang benar, atau bukan setakat dapat saja. Memang Nabi itu berada di atas jalan yang benar. Jadi maksudnya apa? Kalau kita perhatikan pada penyebutan ayat ni, Allah Ta'ala sebut dengan dalam bentuk ayat penegasan level tinggi tau. Pertamanya, ada inna kat sini. Baik, saya cuba besarkan. Okey ni. Inna, lepas tu lam kat sini, ada lam taukid ataupun muzahlaqah kat sini. Innaka la'ala. Allah Ta'ala nak tegaskan betul-betul bahawa sesungguhnya engkau ni benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Jadi apa maknanya? Seolah-olah nak faham kat sini, memang Nabi ni Allah Ta'ala dah kehendak dah. Allah Ta'ala dah berikan, seolah-olah Allah Ta'ala mengurniakan, menghadiahkan kepada Nabi SAW, iaitu jalan yang lurus. Jadi daripada sini kita belajar sesuatu. Apa dia? Orang yang mampu untuk berdakwah ni bukan calon-calon orang. Orang yang mampu untuk beri peringatan, beri teguran, dan mereka tu memang berdakwah sungguh-sungguh lillahi ta'ala, bukan kerana nak cari nama, bukan kerana nak kumpul follower, tapi semata-mata kerana Allah. Mereka tidak menginginkan apa-apa habuan dunia.
Sebab memang mereka tahu tanggungjawab sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim yang mana perlu untuk memberikan peringatan kepada orang awam, supaya mereka kembali ingat pada Allah, taat pada perintah Allah. Jadi daripada ayat ni lah yang kita dapat panduan apa dia. Orang yang mampu untuk berdakwah ni bukan calon-calon orang. Itu orang yang macam mana? Ni Allah Ta'ala bagi tahu dah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Allah Ta'ala beritahu panduannya ialah merujuk pada Nabi. Nabi SAW, dia berdakwah. Kenapa Nabi boleh konsisten, istiqamah berdakwah ni? Sebab apa? Sebab Nabi berada di atas jalan kebenaran. Jalan yang benar. Jalan yang lurus. Jadi daripada sini kita dapat faham. Tidak semestinya ataupun tidak semua orang boleh dapat perkara ini. Makna kata tak semua orang dapat jalan ini kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin hari ini kalau orang tu dia nak menampakkan perwatakan dia sebagai pendakwa, sebagai seorang ustaz, mudah je. Pakai je jubah, pakai serban, lepas tu muka pun memang dah ala-ala ustaz. Memang orang nampak macam pendakwah dah. Tetapi realitinya belum tentu dia tu benar-benar pendakwah seperti mana yang kita fahami daripada ayat ni. Sebab apa? Hari ni ramai orang yang boleh dapat ilmu, nak pula hidup dengan zaman yang ada AI hari ni. Semua orang boleh jadi ustaz, semua orang boleh jadi ustazah, semua orang boleh berdakwah, tetapi pendakwah yang benar-benar yang kita pelajari daripada ayat ini, bukan semua orang boleh jadi pendakwah yang seperti mana Nabi SAW. Sebab apa? Kalaulah orang itu benar-benar pemberi peringatan ataupun membimbing orang lain ke arah jalan yang benar, orang ini adalah orang yang mendapat hidayah. Jadi kefahaman daripada konteks ayat ini merujuk pada kalimah hudan ini, dia nak beritahu dengan bahasa simple dan mudahnya begini. Tak semestinya orang yang berilmu, orang yang ada ilmu itu dia juga dapat hidayah. Ataupun nak mudah lagi faham macam ni. Mungkin ada orang, dia tahu tentang ilmu agama. Dia tahu bab halal haram. Dia tahu benda ni boleh, benda tak boleh. Tetapi barangkali hatinya keras. Degil. Maknanya apa? Dia pandai cakap tapi tak buat. Itu bukan pendakwah tu. Pendakwah dia buat dulu, baru dia tegur orang. Dan sebab itu ada orang mungkin hari ni kita tak nampak perwatakan dia macam ustaz ataupun ustazah. Kita tak nampak dia pakai jubah, serban, tudung labuh dan sebagainya. Tapi barangkali dengan ilmu yang tak seberapa itu, tapi hatinya tunduk. Hatinya tunduk pada Allah, taat pada Allah. Dan juga mampu untuk melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Dan barangkali dia juga adalah orang yang Allah Ta'ala kurniakan hidayah petunjuk sehingga mereka mampu untuk menyebarkan kebenaran. Jadi realiti ni di sini ialah tak cukup sekadar kita ada ilmu. Zaman hari ni siapa-siapa pun boleh ada ilmu. Tetapi mukmin sejati itu bukan sekadar ada ilmu, tetapi dia juga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup. Persoalannya refleksi pada diri kita. Adakah kita sekadar menunjuk jalan hidayah? Maksud menunjuk jalan hidayah dia apa? Kita tahu benda tu dan mungkin kita boleh sebar pada orang, tapi belum tentu kita boleh amalkan. Adakah kita yang macam ni? Atau kita sendiri benar-benar berdiri di atasnya? Memang betul kita berada di atas jalan hudan mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus seperti mana Nabi SAW. Ataupun kita soal pada diri masing-masing. Adakah Al-Quran hanya difahami atau sudah menjadi asas kehidupan? Sebab ada orang mungkin faham Quran, tapi belum tentu apa yang difahami daripada Al-Quran itu dia dapat amalkan. Tepuk dada, tanya iman masing-masing, muhasabah diri. Mudah-mudahan kita adalah orang yang tergolong dalam kelompok yang sama seperti mana Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini. Allah kata apa? Innaka la'ala hudam mustaqim. Wallahu a'lam bissawab.